Oh, Muhammad Muhammad. Selamat datang ke episod 2. Dah episod 2. So jadi macam yang aku cerita sebelum ni, salah satu sebab aku nak buat channel ni adalah untuk kita sama-sama healing, ataupun untuk kita sama-sama sesiapa yang pernah rasa kesakitan, ditinggalkan, dikhianati ataupun kesedihan, kita akan sama-sama cuba untuk berkumpul di sini untuk bagi satu berkongsi cerita, satu berkongsi cerita rasa yang sama, dan pada masa yang sama kita cuba pandang ujian yang kita terima tu sebagai kebaikan untuk diri kita, ataupun sebagai batu loncatan untuk kita berubah kepada benda yang lagi baik. Okay, tapi episod kedua ni aku lebih nak ceritakan terms ruang damai. Ruang damai, nama terms ruang damai yang aku dapat tu lah untuk channel ni. Jadi dia secara macam mana boleh katakan secara spontan, sebenarnya aku mencari satu nama untuk aku brandingkan, nama yang macam membawa kepada ketenangan dan yang senang orang ingat. So aku fikir-fikir lah, mula-mula aku nak letakkan nama channel ni nama aku sendiri, tapi channel nama Salman Baharin tu aku dah ada. So nanti korang boleh explore lah channel yang lagi satu tu. Dan aku kata ada lebah. Dan untuk channel ini aku nak asingkan. Channel Salman Baharin tu adalah channel yang untuk aku share aku punya aktiviti, aku punya vlog. Dan channel ni adalah untuk aku berkongsi rasa, pengalaman, ataupun berkongsi kata-kata hikmah ataupun kata-kata yang membawa kepada ke arah kesembuhan. So jadi fikir-fikir balik kan, ada satu tu satu TikTok lah, dia punya nama adalah ruangmu untuk bercerita. Dia daripada Indonesia lah. So selalu lah lalu dekat aku punya FYP. So aku selalu dengar dia punya kata-kata. Dia pun dalam benda yang sama jugalah, dia bercerita tentang macam mana kita nak sembuh daripada kesedihan, macam mana kita nak ni. Dan benda tu aku nampak ada sama. Dan lepas tu aku terfikir, ruang ni satu benda yang macam sangat nice lah bila kita dengar ruang. Setiap orang memerlukan ruang, and aku perlukan ruang sebentar. Kita pun ada ruang kita, ruang kalau kat rumah kita ada ruang kita, ruang keluarga. Ruang ni, perkataan ruang ni bagi aku sangat strong lah. So aku ambil ruang. Dan damai ni pula aku dapat daripada macam apa ya, dia macam tiba-tiba ruang damai, macam kena pula, macam ruang damai. So aku pun terus ambil benda tu untuk dijadikan aku punya YouTube channel. So namanya adalah Ruang Damai, ruang yang mencari kedamaian. Sebenarnya setiap orang, tak kisahlah dia daripada latar belakang yang dia ada pengalaman ataupun ni, setiap orang pasti aku yakin diorang akan ada satu saat tu bila diorang dah sibuk, dah pening sangat ataupun macam fikiran kusut kan, mesti diorang akan take a break ataupun relax je, ataupun pergi healing. Sekarang ni lebih kepada healing lah, atau macam pergi mana-mana kan. So di sini ruang damai aku cipta untuk orang-orang yang macam diorang, untuk kita semualah. Ruang damai, ruang untuk kita bercerita. Di sini kita nak berkongsi. Korang boleh tulis je apa yang pengalaman yang korang pernah ada selama ni dalam komen nanti. Okay, so jadi daripada situlah terbinanya satu perkataan ruang damai. So bila kombinasikan ni ruang damai, dan ruang damai ni ini misi dan visi lah. Aku nampak ruang damai ni bukan sahaja sekadar channel ni saja, tapi ruang damai ni aku nak bawa lebih jauh lagi, lebih jauh, yang sampai tahap yang mungkin aku boleh buat
sebuah syarikat yang bernama Ruang Damai. Syarikat yang macam mana? Yang macam untuk kita membantu orang-orang kat luar sana sembuh daripada luka mereka. Dan aku terbayang mungkin benda ni akan jadi, ya, kita tak salah apa kata orang, berangan tu percuma kan. Mungkin benda ni akan berusaha berkembang, akan menjadi sebuah syarikat yang ada macam syarikat konsultan yang boleh bantu ramai orang kat luar sana. Sebab bila aku fikirkan balik, aku ada background counselling, so aku nak gunakan sebaik yang mungkin ilmu yang aku akan ada. Aku akan bantu orang. Mungkin Ruang Damai ni akan menjadi konsultan kepada orang-orang di luar sana untuk menyelesaikan masalah yang diorang hadapi. Mungkin kita akan buka open sesi counselling, atau kita akan bantu diorang. Aku akan hire kaunselor-kaunselor yang hebat untuk bantu diorang. Diorang boleh datang ke tempat kita untuk buat sesi counselling. Dan pada masa yang sama juga, Ruang Damai ni aku nak jadikan sebagai sebuah syarikat yang mengeluarkan buku yang ada kata-kata healing atau kata-kata semangat untuk orang di luar sana. Sebab aku nampak penulisan ni sangat penting. Pernah dengar tak? Ataupun korang tahu tak? Perkara pertama yang Allah cipta dekat dunia, bukan kat dunia lah, perkara yang Allah cipta sebelum dunia diadakan, sebelum segala-galanya diadakan malaikat. Korang tahu tak apa? Benda tu adalah pen ataupun pensel. Yang mana Tuhan kata, Tuhan kata, pena, tulislah apa yang akan berlaku, apa yang akan terjadi di dunia ataupun di akhirat. Semua kamu tulis, kamu start menulis. So jadi aku dapat inspire aku daripada kisah tu, yang mana penulisan ni bermula seawal itu. Jadi aku nak menjadikan permulaan seseorang daripada sembuh itu melalui penulisan. Okay, jadi itu sahaja. So kita berjumpa untuk episod seterusnya.